podcast aku. Baik. Yang memang konsisten aku tanya. Baik. Kau memang ada sifat Okay. tadi. Untuk first soalan aku ni yang general punya. Apa nasihat kau yang kau boleh bagi dekat user? Tak kisahlah apa jenis nasihat kan, yang kau rasa orang tu boleh pakai sampai bila ni. Untuk Tak kisahlah untuk hidup ke, untuk pekerjaan ke. At least kalau orang dengar kata-kata kau tu kan, macam betul lah dia ni cakap, aku ikut apa yang dia cakap, at least kita semua dapat pahala sikit ya. Faham. Mana dia cakap? Kalau kau nak selit, contoh kau nak buat, okay, ni general nasihat bila kau bekerja, ni general nasihat kau bila untuk dalam kehidupan, boleh tak? Kalau kerja lah, jangan malas lah. Kau jangan lembik lah. Kau lembik macam budak sekarang, memang lembik lah. Kat sekarang, lembik. Kenapa aku cakap lembik? Kerja lebih awal kau dah komplain jabatan buruh. Okay. Kepala bu. Tapi, kalau kita pasal benda ni kan, semalam aku lepak dengan buat